menghentikan Gajah Abrahah daripada bergerak. Yang ni siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana sampai di sini, orang musyrikin Mekah mereka baru perasan Nabi tak ada, maka mereka pun kejar Nabi. Bila sampai di kawasan depan sikit ni, tanah halal, tanah haram depan sikit, ada sepadan nanti tadi kita lalu. Maka ketika itu Nabi SAW, ketika saat mana mereka sampai, mereka pun pelik. Mereka kata, Nabi ni datang nak perang ke nak buat umrah? Kalau nak perang, kenapa pakai ihram? Kalau nak buat umrah, kenapa tak masuk? Inilah dia, kalau kita baca nanti, apa dia? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian berkampunglah baginda Nabi SAW bersama dengan para sahabat di sini. Sampaikan orang musyrikin hantar beberapa delegasi, beberapa kali, 3 atau 4 kali dihantar delegasi untuk bincang, tapi mereka tetap tak boleh terima. Itu masalahnya orang-orang musyrik. Dan daripada peristiwa di Hudaybiyah ni lah dapat dilihat bagaimana sayangnya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Antaranya apa? Salah seorang daripada delegasi yang dihantar namanya Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ketika mana dia datang ke sini, apa dia buat mula-mula? Dia nak provoke orang Islam. Sebab apa? Orang-orang dahulu memahami orang yang menunaikan ibadah umrah adalah orang yang nak beribadah. Mereka akan jaga diri mereka. Mereka tak akan cakap kotor, mereka tak akan buat benda yang tak baik. Maka ketika itu Urwah bin Mas'ud dia nak provoke, nak pegang janggut Nabi SAW. Kemudian dia dihalang. Kemudian dia nak cakap benda yang tak baik dan Sayyidina Abu Bakar nak balas. Maka Nabi kata jangan. Sebab apa? Sebab dia memang sengaja nak provoke. Sebab itu kalau kita datang umrah, kita dalam ihram, kita tak boleh buat yang tak elok, tak boleh cakap yang tak elok. Kenapa? Kerana itulah akhlak orang yang menjadi tetamu Allah dan menunaikan ibadah umrah dan juga haji. Dan itu telah difahami sejak dahulu lagi. Maka Urwah bin Mas'ud cuba untuk provoke. Dan kemudian lama perbincangan menjadikan waktu tu masuk waktu salat. Maka Nabi SAW suruh Urwah bin Mas'ud tunggu, dan Nabi SAW nak pergi salat dengan sahabat. Ketika mana Nabi SAW ambil wuduk, apa yang berlaku? Urwah bin Mas'ud lihat tidak ada kesan daripada air tipisan bekas wuduk Nabi yang jatuh ke tanah. Semuanya sahabat mengambil keberkatan baginda Nabi SAW. Maka Urwah bin Mas'ud kata, aku dah pergi merata dah pemimpin dunia ni, Parsi, Rom dan sebagainya, tapi tak ada orang yang memperlakukan sahabatnya seperti mana sahabat Nabi memperlakukan baginda Nabi SAW. Maka ketika itu Urwah bin Mas'ud balik. Urwah bin Mas'ud kata, kalau kamu lawan, mereka akan membunuh kamu sebanyak bilangan mereka. Sebanyak mana bilangan mereka, sebanyak tu mereka akan bunuh kamu. Maka mereka tanya cadangan baginda kepada cadangan Urwah. Urwah kata, kamu tak nak bagi dia orang buat umrah je kan tahun ni? Maka tak payah bagi buat umrah tahun ni, nanti tahun depan. Namun perkara tersebut tak habis di situ. Ada lagi kisah yang berlaku menunjukkan betapa kerasnya hati mereka. Tapi sampai ketikanya Nabi SAW akhirnya hantar Sayyidina Osman bin Affan. Ni kita ringkaskan, hantar Sayyidina Osman ke Mekah. Tapi akhirnya apa dia? Sayyidina Osman diberi izin untuk tawaf dulu. Tapi ini akhlak dan adab Sayyidina Osman. Kita kalau boleh, kalau kita dulu tinggal belaka dah. Kalau boleh car-car asal dengan ustaz-ustaz kita tinggal kan.